Rakyat Malaysia yang sertai sumut flotila ke Gaza telah ditahan pagi tadi. Seramai 13 rakyat Malaysia yang sertai program sumut flotila ke Gaza telah ditahan pagi tadi dan kini telah terputus hubungan. 10 orang sah ditahan, termasuk beberapa aktivis dan juga selebriti. Mereka berada di atas kapal seperti Huga, Alma, Sirius dan Grande Blue yang membawa bantuan ke Gaza, tetapi telah dipintas oleh pihak sana ketika dalam perjalanan. Beberapa daripada mereka sempat menghantar video kecemasan. Katanya mereka ditahan tanpa kerelaan dan merayu kepada kerajaan Malaysia untuk membantu mereka. And kudos to Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Beliau menegaskan bahawa Malaysia akan menggunakan seluruh saluran diplomatik untuk bebaskan mereka. Kita selaku rakyat Malaysia harus berganding bahu, bersatu padu dalam menyebarkan kesedaran sumut flotila ini serta doakan keselamatan mereka semua. Guys, tolong tekan share agar lebih ramai lagi yang tahu dan mendesak keadilan untuk misi kemanusiaan ini. Kalau bukan kita, siapa lagi?